Oke guys, bersama Sumitamak Channel. Aktiviti ujung minggu ni biasalah. Kampung, balik kampung, pergi kebun. Tak jenguk kebun, rumput dah tinggi. Hari ini saya mau tebas sekitar kebun pokok buah-buahan ni. Ini tadi saya dah tebas ni. Minggu lepas dah tebas, hari ini tebas lagi. Review pokok-pokok buah-buahan ni. Ni pukul 5 sunkis. Buah dia 1 biji aja, baru belajar nak berbuah ni. 5 sunkis. Hari itu ada bunga ni lagi, gugur. Ini tinggal 1 biji ni saja yang melekat. 5 sunkis. Ini pokok durian. Johor Mas ni. Pokok durian Johor Mas. Umur 1 tahun 8 bulan, 9 bulan. 1 tahun 9 bulan. Kita main tebas mesin rumput. Hari itu dah guna racun lah. Spray rumput tu. Tapi kali ni kita pakai gitu. Engine aja. Jaga dia punya tanah. Ni terong asam dah mula nak membunga. Ini Mino. Teman kita pergi kebun Mino. Kau terong asam baru belajar nak membuah. Review pokok limau ni. Rendah saja nak membuah. Ini limau madu ni. Kok dia rendah aja. Ini buah tak usah. Ini masih awal sangat nak berbuah. Pokok dia masih kecil tapi buah dia tak besar gila ni. Dahan dia pun nak patah. Pokok musangking harap dia tumbuh dengan baik. Setakat ini tumbuhannya baiklah. Umur baru belum 2 tahun lagi ni. 1 tahun 9 bulan juga ni. Cuaca kemarau ni. Gunung mana tak nampak. Mino. Yang maraton begini, berlari-lari ke kebun. Ini musangking juga nih. Tumbuh dengan bagus. Jerbu nampak gunungan gelap, tak nampak apa-apa. Asap jerbu. Ini saya baru potong tadi sebelah ni. Ini dah potong, nampak kemas. Kalau pakai racun rumput tu memang rumput lama tumbuh lah, tapi kesan daripada pokok-pokok tak bagus. Tanah akan jadi keras. Ini tumbuhan lambat membesar nanti. Banyak toksik. Tengok minum. Apa kerjaan itu?
Macam kuda. Yo. Tahu dia, kita ambil video mungkin action ni. Lari sini, lari sana macam kuda. Bosan dah lapang, senang nak berlari. Kuda putih. Minum. Ya. Betik ni buruk. Video lagi sebelah sini. Pokok damai. Ada kodor hitam. Tu Johor Mas ni. Ini pun nampak bagus ni. Tinggi dah ni. Belum usia belum 2 tahun lagi. Tinggi berapa kaki dan ini. 10 kaki dah ni. Nanti saya akan sambung tebas sebelah sana ni. Cuaca masih mendung begini. Bagus untuk bekerja. Masih redup. Matahari tak nampak oleh jerebu matahari. Sejuk untuk bekerja. Okey, sahabat-sahabat, saya mau sambung untuk menebas kawasan sebelah sana tadi, belum ditebas, sambung balik. Cuaca ni masih redup. Masa sejuk guys, ada angin metiup.
Udah ditebas dampak lapang dan guys, cukuplah untuk hari ini. Kita berehat dulu walaupun cuaca redup. Cukup masa untuk berehat, jangan memaksa diri bekerja. Nanti kalau sudah sejuk, sudah berehat, boleh sambung lagi lah. Kesan kebun kita dah tebas ni. Tebas ni baru nampak lapang. Cuma tebas ni kan dalam 2-3 minggu rumput akan tumbuh balik lah. Dia cepat tumbuh. Kalau kita pakai racun memang lama. Tapi kesan racun pada pokok tu dalam jangka masa panjang tidak bagus. Peluh dah guys. Pokok durian kita tanam. Ada, kalau kira ada 4 pokok yang dah mati. Sayang. Yang hidup tu semoga dia tumbuh dengan baik. Ini agak perlahan. Oke lah sahabat, terima kasih menonton Sengit Tabak channel. Jumpa lagi di lain episode. Jangan lupa subscribe, support Sengit Tabak channel. Exercise di kebun pagi ini mengeluarkan peluh. Jumpa lagi di lain episode.